Okey, Assalamualaikum semua. Okey, untuk bulan ni kita dah habislah, tinggal untuk rumusan saja. Jadi kita nak tahu cara untuk menjawab rumusan. Jadi kalau awak tengok dalam kelas Bitara, Cikgu Akil buat, dia lagi complete lah. Kalau awak nak faham tentang rumusan, cikgu akan letakkan link yang YouTube Cikgu Akil explain tu. Okey, panduan menjawab soalan rumusan. Yang pertama sekali, awak kena baca soalan dahulu. Kemudian awak perlu baca petikan dan teliti bahan. Kemudian, okey, yang ni selalu pelajar bermasalah lah, kena pasti tema dan fokus bahan. Fokus bahan ramai yang keliru. Kemudian kita kenal pasti isi dalam bahan. Barulah tulis rumusan lengkap dan kira jumlah patah perkataan. Okey, yang ni penting. Awak rasa pemeriksa tak akan kira, sebenarnya pemeriksa akan kira jumlah patah perkataan. Nanti kita akan tahulah apa patah perkataan yang ada satu saja. Okey, ini adalah kata kunci fokus. Contoh kata kunci fokus, punca, sebab, faktor. Okey, ini samalah. Kalau ada dalam soalan, kalau ditanya punca, sebab punca, dia punya maksud dia nak sebab dengan faktor. Sekejap cikgu warnakan okey ni. Kata kunci fokus yang lain ialah langkah, cara, usaha, tindakan, kaedah. Ini sama je maksud dia. Kemudian kesan, impak, implikasi, akibat, keburukan, tanggungjawab, peranan, tugas, fungsi, faedah, manfaat, kepentingan, kebaikan, kesan baik, kekangan, masalah, rintangan, cabaran. Okey. Ini yang sebaris sahaja ni, yang awak baca sebaris sahaja ni, sama sahaja maksud. Jadi contoh kalau dia tanya soalan tentang punca, dia nak sebab. Kalau dia tanya soalan tentang langkah, dia nak cara-cara. Okey, itu sama saja. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Okey, ini kita nak tahu kata kunci fokus ataupun penanda wacana. Kemudian perkataan yang sering digunakan dalam bahan bagi mengesan fokus. Dalam bahan 1, 2, 3 tu mungkin ada perkataan-perkataan lain untuk kita tahu kata kunci fokus. Jadi kita nak kenal pastilah dari sini. Okey, contoh perkataan punca, sebab, faktor. Dalam bahan, selalunya mereka akan gunakan dengan perkataan sebab, disebabkan, menyebabkan, penyebab, punca, berpunca, faktor, kerana. Contoh, awak tengok dalam bahan, dia letak perkataan imbuhan menyebabkan. Jadi awak pening, apa itu kata kunci fokus? Kata kunci fokus ialah faktor, sebab, ataupun sama ada punca. Okey, ini contohlah. Okey, seterusnya, kesan, kebaikan, faedah. Okey, yang sering digunakan dalam bahan, perkataan yang sering digunakan, dapat, telah, mampu, akan, boleh, mendatangkan, menjadikan, menyebabkan, membolehkan. Okey, kemudian yang sering digunakan dalam bahan juga, hendaklah, perlu, mesti, harus, wajar, boleh, sepatutnya. Yang ni dia punya kata fokus, iaitu langkah, cara ataupun usaha. Okey, ni penanda wacana pula. Dalam penanda wacana, kita boleh tengok dalam bahan mungkin dia akan letakkan selain itu, di samping itu, oleh itu, seterusnya, sehubungan dengan itu. Jadi ini penanda wacana. Okey, seterusnya kita nak kenal pasti perkataan yang dikira sebagai satu perkataan sahaja. Sebab awak kena kira jumlah perkataan dalam awak punya rumusan. Jadi kita nak tahu apa perkataan yang dikira sebagai satu perkataan sahaja. Contoh, perkataan nama khas. Nama khas contoh nama sekolah. Nama sekolah, Sekolah Menengah Kebangsaan Petaling Jaya. Itu dikira nama khas. Jadi dikategorikan satu perkataan saja. Kemudian peribahasa. Selalunya dalam rumusan kita tak buat peribahasa lah dengan pantun ni. Kita takkan buat lah. Kemudian perkataan berganda. Contoh buku-buku. Contoh buku-buku. Okey, ini perkataan berganda. Jadi satu perkataan saja. Kemudian apa? Kuih-muih. Ini pun dikategorikan satu perkataan saja dalam rumusan. Kemudian penggunaan kata sendi di ataupun ke. Contoh di Kuala Lumpur. Jadi ini satu perkataan saja. Okey, tarikh. Tarikh selalunya tak adalah dalam rumusan, kita tak akan letak tarikh. Kemudian angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan. Ini pun dikira satu perkataan. Kemudian penanda wacana. Contoh ni, selain itu. Ini dia kira satu perkataan. Di samping itu dikira satu perkataan. Kemudian gelaran. Okey. Sekarang kita nak tahu pula teknik menulis pendahuluan. Okey, selalunya dalam bahan mungkin dia akan berikan 2 fokus ataupun 3 fokus soalan. Fokus kata kunci lah. Jadi awak kena tengoklah teknik menulis pendahuluan ni. Jadi dalam
rumusan, awak kena mulakan dengan perkataan rumusan ataupun bahan membincangkan rumusan ataupun bahan membincangkan. Okey, untuk dua fokus kita tengok cara tulis pendahuluan. Rumusan atau bahan membincangkan plus fokus pertama, kemudian tema, kemudian fokus kedua, kemudian tema. Okey, ini untuk dua fokus. Kita tengok tiga fokus pula. Rumusan atau bahan membincangkan fokus pertama, tema, fokus kedua, tema dan fokus ketiga, tema. Okey, awak ikut je cara untuk menjawab ni. Kemudian kalau kita nak jawab penutup bagi rumusan, kita gunakan teknik tebu dengan cadangan. Okey, teknik tebu ni apa? Contohnya, kesimpulannya, T ni tema, tebu, tema. B ni buat apa, plus ungkapan, iaitu harapan. Okey, contoh kat sini, kesimpulannya bahasa kebangsaan tema hendaklah dimartabatkan. Okey, ni buat apa? Buat apa ni kita tengoklah sama ada awak buat benda yang negatif ataupun positif. Untuk you, harapan agar kedudukannya terus utuh. Okey, kat bawah ni bersama. Kesimpulannya jenayah cyber iaitu tema perlu dibantras. Dibantras maknanya negatif lah. Buat apa? Agar keselamatan negara terjamin, harapan. Okey, awak ingat je. Kalau untuk rumusan bagi penutup, awak hanya gunakan teknik tebu, ni penutup. Kalau untuk teknik penulis pendahuluan, kita kena ada, bagi rumusan, kita kena ada perkataan rumusan, bahan membincangkan, fokus pertama, tema, fokus kedua, tema. Okey, ini ada dalam buku modul awak, boleh tengok buku modul awak. Okey, kita tengok. Okey, ni dah ada dah. Ni benda yang sama je kat atas tadi. Okey, kita tengok nota kata kunci rumusan. Okey, contoh perkataan langkah. Sinonimnya dengan pendekatan. Tip untuk mengenal kata kunci dia dalam bahan. Contohnya perkataan hendaklah, perlulah, haruslah, mestilah ataupun menggunakan yang ibu handmen. Yang kita dah baca dah kat atas tadi. Sama je macam kat atas tadi. Ini ayat ni. Sama je. Kita nak ulang balik. Okey, kemudian kalau kata kunci dia punca, kita nak tahu tip mengenal kata sinonim dia ialah sebab dengan faktor. Kalau halangan, sinonim dia masalah, cabaran, kesulitan, kekangan, penghalang, dugaan atau rintangan. Kalau kesan, natijah, impak, implikasi, akibat. Kalau manfaat, kebaikan, kepentingan, faedah, kelebihan. Kalau tanggungjawab, sinonim tugas, peranan, fungsi dan ciri-ciri, kriteria, sifat. Okey, yang ni awak kena hafal, ada 7. Awak kena hafal. Okey, awak kena hafal. Contoh kesan ni pun dia ada, dia punya tip mengenal kata kunci ni, iaitu kesannya, akibatnya. Ni dalam bahan lah. Dalam bahan kita nak kenal kata kunci dia untuk tahu kata kunci fokus. Okey, yang awak boleh baca lah. Okey, Cikgu Akil juga yang awak tengok kelas Bitara tu, dia ada bagi tips untuk awak kenal pasti kata kunci fokus ni dalam bahan. Dia gunakan jadual suka KFC, jadual pengelasan kata tugas, J suka KFC. Awak boleh baca kat sini. Kata tugas S, U, K, E, KFC. Contoh S sebab dia punya perkataan samaannya faktor punca. Okey, yang ni awak boleh baca lah. Atau awak nak tengok lebih jelas, awak tengok dalam kelas Bitara hari tu. Okey. Sebab cikgu dapat screenshot yang ni je. Tak berapa nampak. Okey, kemudian ini cara untuk menjawab rumusan. Okey, first kena kenal dibentuk soalan, subjektif, respon terhad dan subjektif respon terbuka. Kemudian pentaksiran konstruk dan aspek yang ditaksir, termasuklah kemahiran membaca, pengetahuan dan nilai, jenis bahan, markah, masa menjawab. Okey, awak kena tengok juga masa menjawab hanya 30 hingga 35 minit saja, jangan lebih. Nanti awak tak sempat jawab yang lain. Kemudian awak kena kira jumlah patah perkataan, itu paling penting. Okey, panduan menulis kena ada pendahuluan, isi tersurat, macam biasa lafaz fokus, selain itu bla 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 tu. Kemudian penutup. Okey, penutup yang ni dia guna tips kecah tapi macam susah kan, kita guna tips tebu tadi. Ni teknik tebu. Okey. Okey, ni contoh soalan lah. Okey, ni contoh soalan rumusan. Contoh soalan awak boleh tengok muka surat 108 kalau kabur. Okey, contoh soalan. Okey, contoh soalan ni dia minta kepentingan, cabaran dengan langkah. Jadi kita nak tengok dalam bahan apa ditulis kepentingan. Contoh isi, contoh kata kerja yang dapat ni ialah dia nak kepentingan.
Kemudian mampu mengetahui, memahami perkara, menanamkan, menjelaskan ni dia nak kepentingan. Ini ada kata kunci dia ialah kepentingan. Dalam bahan lah. Kalau dalam bahan ada perkataan dapat ni kepentingan. Kemudian mampu menjadi pun ni kepentingan. Bosan ni adalah masalah atau cabaran. Ini cabaran. Menjadi panduan ni selalunya apa? Menjadi panduan ialah langkah-langkah. Ini bahan yang first. Ini bahan yang pertama. Kita tengok bahan yang kedua. Ini bahan yang kedua. Bahan kedua ialah dialog. Cikgu dah highlightkan ni. Manfaat blok guru sejarah dalam masa sawang ialah cara-cara. Langkah-langkah ialah bengkel teknik menjawab mata pelajaran sejarah. Hujung minggu ini ialah langkah-langkah. Faiz, aku susah untuk menguasai soalan kemahiran berfikir hebat. Jadi ini adalah cabaran atau masalah. Ini bahan kedua. Bahan ketiga dia dah beritahu dah. Panduan menguasai mata pelajaran sejarah. Menjadi panduan ialah langkah-langkah. Kita dah kenal pasti dah untuk kata kunci dia. Dah kenal pasti dalam bahan ni pun untuk dapatkan kata kunci. Jadi ini adalah teknik abjad untuk menjawab rumusan. Teknik dia adalah kita kena buat kotak. Tapi kalau dalam peperiksaan SPM awak tak sempat buat kotak. Ini contohlah yang awak boleh tengok dalam buku modul awak. Ini penutup awak gunakan teknik tebu. Ini contoh jawapan untuk rumusan tadi. 120 perkataan saja. Jadi kita boleh buat latihan. Latihan awak ada 3 latihan untuk rumusan. Jadi cikgu nak awak buat dan jawab. InsyaAllah cikgu akan bagi skema jawapan sebab tak tahu bila lagi yang awak free untuk cikgu buat Google Meet. Itu sahaja dari cikgu. Terima kasih.